Bukan untuk cari dunia, bukan untuk cari nama. Kalau nak cari dunia, nak cari nama, jangan duduk dalam madrasah. Kerana orang adalah perjuangan Islam. Kalau nak perjuangan Islam, nak cari guna agama, nak cari kita sebulan Ramadan, nak hasil apa orang, tu mulia. Mulia mana? Mulia pakai ihram. Sama-sama kita tak kira kata apa, sesok apa, pakai ihram lah tu. Tunjuk sama taraf lah tu. Tu mulia. Mulia dalam ajaran Islam, dalam penerapan fiqh. Aku tahu ni. Oh, kalau gitu buat mari barang tu. Wih dia semula. Dia kata, ya Allah, mu sudah punah ke rosak ke dunia. Aku nak ambil mana dah barang tu? Kita ni semaya 8 rakaat, jaga. Kebanyakan masjid, terutamanya masjid-masjid besar, semuanya 20 rakaat. Mana-mana masjid yang semaya 8 rakaat. Tetapi apakah yang menghalang kita untuk pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersempena dengan kita nak masuk kepada bulan Ramadan ini, maka persiapan kita sebagai seorang hamba Tuhannya menurut qada kita. Maka hamba tengok di madrasah ni lah, semenjak daripada dulu lagi, madrasah orang jatuh nama itu, ingat tu. Sini kawasan Tino megang. Orang jatuh orang itu gigi pecuk gigi plastik studio pun tak habis lagi 100 kali kota tu. Baca 10 kali Yasin. Yang mau tak ingat Yasin, baca qul huwallah. Qul huwallah ni 3 kali khatam Al-Quran. Sekali baca 3 kali baca, sekali khatam Al-Quran. Baca boleh 1000 kali. Boleh berapa kali dah khatam Al-Quran tu. Ngatik kepada kita 7 laksa lepas pada mati, ngatik dulu. Orang takutnya ngatik kerana piti, tak tahu. Kita mana tahu, tapi kalau kita ngatik untuk diri kita, memang bukan kerana piti, memang untuk selamat diri kita tu. Amal ngatik 71,000. Buat amalan biar boleh amal. Patut selawat, patut istighfar. Istighfarnya fala yastati'una al-mudiya walal maji'a ilaina. Kafa ya ayn sad min ayn sin Allah wa huwa samiul alim. Sitrul asy masbulun alaina wa aynullahi naziratun ilaina bihaulillah.